anda tidak berada di sini secara kebetulan. Hakikat bahawa video ini telah sampai kepada anda pada saat ini bukanlah satu kebetulan algoritma. Ia adalah satu bentuk resonance kuantum. Tenaga anda, frekuensi kesedaran anda telah meningkat ke satu tahap di mana ia kini sepadan dengan getaran maklumat ini. Fikirkan sejenak. Adakah anda mengalami perkara-perkara aneh baru-baru ini? Mungkin rasa seperti mengetahui sesuatu secara tiba-tiba tanpa sumber yang jelas. Atau melihat realiti di sekeliling anda seolah-olah berubah walaupun untuk seketika. Mungkin sinkronisiti menjadi semakin ketara. Melihat corak nombor berulang seperti 11/11 atau 4/4 atau merasakan sensasi fizikal yang tidak dapat dijelaskan seperti dengungan di telinga atau getaran di seluruh badan anda. Ini bukanlah imajinasi anda. Ini adalah tanda-tanda. Tanda-tanda bahawa sistem operasi kesedaran anda sedang dikalibrasi. Anda sedang disiapkan untuk satu peningkatan yang besar. Alam semesta sedang menghantar isyarat bahawa anda telah mencapai tahap kesediaan yang diperlukan untuk menerima apa yang saya panggil sebagai kata laluan kuantum. Kehadiran anda di sini adalah bukti bahawa jiwa anda telah memintanya. Anda telah bersedia untuk berhenti bermain permainan sebagai mangsa keadaan dan mula beroperasi sebagai arkitek realiti anda. Segala yang telah anda lalui sehingga ke hari ini, setiap cabaran dan setiap kesakitan telah menyediakan anda untuk detik ini. Teruskan menonton, kerana apa yang akan saya kongsikan akan mengubah cara anda melihat diri anda dan dunia ini buat selamanya. Penyelesaian kepada perjuangan anda kepada perasaan buntu dan terperangkap bukanlah satu teknik manifestasi yang baru atau satu lagi amalan spiritual yang perlu anda tambah dalam rutin harian anda. Ia jauh lebih fundamental. Ia adalah satu kata laluan. Satu kata laluan kesedaran yang membuka kunci antara muka terus kepada lapisan kuantum reality, di mana semua kemungkinan wujud serentak. Kata laluan ini memintas minda logik yang terbatas dan beroperasi terus dari pusat kuasa penciptaan anda. Apabila anda mengaktifkan kata laluan ini, anda tidak lagi meminta ataupun menarik dari luar diri anda. Anda mula memilih dari dalam. Ini adalah perbezaan antara menjadi watak dalam sebuah filem dan menjadi pengarah filem itu sendiri. Mekanismenya terletak pada pemahaman fizik kuantum yang paling asas. Pemerhati mencipta apa yang diperhatikan. Eksperimen celah ganda yang terkenal telah membuktikan tanpa keraguan bahawa zarah-zarah wujud dalam keadaan kebarangkalian sebagai gelombang kemungkinan sehingga ia diperhatikan. Sebaik sahaja pemerhatian berlaku, gelombang itu runtuh menjadi satu zarah, satu pengalaman yang nyata. Selama ini anda telah memerhatikan realiti anda dari perspektif seorang insan yang terhad, seorang individu yang terpisah dari segala-galanya. Dan dengan itu, anda telah mencipta realiti yang penuh dengan batasan dan perpisahan. Kata laluan kuantum ini mengubah identiti pemerhati itu sendiri. Ia mengalihkan anda daripada memerhati sebagai seorang insan kepada memerhati sebagai kesedaran tulen itu sendiri. Masalahnya terletak pada identiti. Siapakah anda yang sedang cuba untuk mencipta kehidupan yang lebih baik? Bagi kebanyakan orang, anda adalah himpunan cerita, kenangan, kepercayaan dan luka dari masa lalu. Neuroscience memberitahu kita bahawa 95% daripada tingkah laku harian kita dikawal oleh minda separasedar yang telah diprogramkan sejak kecil. Minda separasedar ini yang dipenuhi dengan memori emosi membentuk identiti ego anda, personaliti yang percaya bahawa ia adalah nama anda, pekerjaan anda, sejarah anda. Identiti palsu inilah yang menjadi penghalang terbesar. Ia adalah program yang sentiasa berjalan di latar belakang, mencipta realiti yang sama berulang kali, kerana itulah yang ia tahu.
Anda boleh mengulang afirmasi sepanjang hari. Tetapi jika identiti di bawah sedar anda masih seseorang yang tidak bernasib baik atau seseorang yang sentiasa bergelut, maka getaran itulah yang akan terus dipancarkan ke medan kuantum, dan medan itu hanya boleh memulangkan realiti yang sepadan dengan getaran itu. Anda tidak dapat menipu getaran anda. Inilah sebabnya mengapa banyak kaedah manifestasi gagal. Mereka cuba untuk menampal pemikiran positif di atas identiti yang berakar umbi dalam kekurangan. Untuk benar-benar berubah, anda tidak perlu mengubah pemikiran anda. Anda perlu mengubah siapa yang sedang berfikir. Anda perlu menggali lebih dalam daripada personaliti dan menyentuh intipati kewujudan anda yang sebenar, iaitu kesedaran tulen itu sendiri. Maka, apakah kata laluan kuantum ini? Ia bukan satu frasa untuk dihafal. Ia adalah satu kesedaran untuk dihidupkan. Sila dengar dengan teliti, bukan dengan telinga anda, tetapi dengan seluruh jiwa anda. Kata laluan itu adalah, aku adalah satu-satunya realiti dan segala yang lain adalah, aku adalah dalam bentuk sementara. Biar saya ulangi. Aku adalah satu-satunya realiti dan segala yang lain adalah, aku adalah dalam bentuk sementara. Ini bukan satu afirmasi. Ini adalah satu pengisytiharan identiti yang paling agung. Aku adalah merujuk kepada kesedaran tulen, kewujudan tanpa bentuk, sebelum ia mengambil sebarang label atau identiti. Ia adalah pemerhati yang disebut dalam fizik kuantum. Ia adalah medan titik sifar itu sendiri. Apabila anda benar-benar menghayati kebenaran ini, sesuatu yang ajaib berlaku. Anda berhenti mengenal pasti diri anda sebagai orang yang sedang mengalami masalah. Masalah itu, sama ada kewangan, kesihatan atau perhubungan, hanyalah aku adalah yang sedang mengambil bentuk sementara. Ia adalah satu bentuk tenaga yang sedang anda perhatikan. Dengan menyedari ini, anda menarik balik kuasa anda daripadanya. Anda tidak lagi terjerat di dalamnya. Anda menjadi ruang kesedaran di mana bentuk-bentuk sementara ini muncul dan hilang. Dari ruang ini, dari keadaan aku adalah yang tulen, anda tidak perlu memanifestasikan kekayaan. Anda adalah kesedaran kelimpahan itu sendiri, yang kemudiannya memerhatikan kelimpahan itu mengambil bentuk dalam realiti anda. Inilah peralihan paling pantas yang boleh anda lakukan, kerana ia tidak memerlukan masa. Ia berlaku dalam sekelip mata apabila anda beralih daripada identiti orang kepada identiti kewujudan. Sekarang, mari kita fahami mengapa anda telah disiapkan dengan begitu sempurna untuk menerima ini. Lihat kembali beberapa tahun kebelakangan dalam hidup anda. Adakah anda melalui kehilangan yang menyakitkan? Mungkin perhubungan yang berakhir, kerjaya yang runtuh, atau tekanan kewangan yang hebat? Anda mungkin telah melihatnya sebagai kegagalan atau nasib malang. Tetapi dari perspektif kuantum, ia adalah satu proses pembersihan yang bertujuan. Setiap pengalaman itu telah direka untuk menanggalkan frekuensi yang tidak serasi dari medan tenaga anda. Perhubungan yang berakhir itu telah membersihkan tenaga kebergantungan. Kehilangan pekerjaan itu telah membersihkan identiti palsu yang terikat pada status. Kesukaran kewangan itu telah memaksa anda untuk mencari keselamatan di dalam diri, bukan di luar. Alam semesta sedang menanggalkan semua topeng dan identiti yang bukan diri anda yang sebenar. Ia sedang mewujudkan koheren dalam medan tenaga anda. Koheren adalah keadaan di mana semua gelombang tenaga anda bergetar secara harmoni. Hanya dalam keadaan koheren, kata laluan kuantum ini boleh berfungsi. Gangguan daripada lampiran emosi dan identiti palsu mencipta hingar dalam sistem anda, menghalang anda daripada mengakses kuasa sebenar anda. Saya sendiri mengalami ini. Bertahun-tahun saya berjuang, mencuba setiap teknik, tetapi tiada apa yang berubah.
Sehinggalah saya sampai ke satu titik di mana saya kehilangan segala-galanya. Perniagaan saya, hubungan saya, wang saya. Dalam keadaan putus asa dan berserah sepenuhnya, saya menjerit kepada alam semesta. Aku sudah selesai. Aku serahkan segalanya. Pada saat penyerahan mutlak itulah, kesedaran ini datang kepada saya seperti kilat. Aku bukan orang yang sedang menderita ini. Aku adalah kesedaran yang sedang menyaksikan penderitaan ini. Pada detik itu, segala-galanya berubah. Dalam beberapa minggu, peluang mula datang dari tempat yang tidak dijangka, kewangan saya pulih secara ajaib dan saya merasakan ketenangan yang tidak pernah saya rasai sebelum ini. Kesakitan anda bukanlah satu hukuman. Ia adalah satu inisiasi. Ia adalah proses yang diperlukan untuk mengosongkan cawan anda supaya ia boleh diisi dengan kebenaran tentang siapa diri anda sebenarnya. Epigenetik menunjukkan bahawa persekitaran dan persepsi kita boleh mengubah ekspresi gen kita. Dengan mengubah identiti dalaman anda kepada aku adalah, anda secara literal menghantar isyarat baru kepada sel-sel anda untuk membina realiti fizikal yang baru. Bagaimana anda mengintegrasikan ini dalam kehidupan seharian? Ia bermula saat anda membuka mata pada waktu pagi. Sebelum anda mencapai telefon anda, sebelum minda anda mula memikirkan senarai tugasan berbaring diam untuk seketika. Rasakan kesedaran tulen dalam badan anda. Sedari bahawa anda yang sedar itu wujud sebelum sebarang pemikiran tentang saya. Inilah keadaan aku adalah. Daripada memulakan hari anda sebagai seorang ibu yang sibuk atau seorang usahawan yang tertekan, mulakan hari anda sebagai medan kemungkinan yang tidak terhingga. Kemudian sepanjang hari apabila cabaran timbul, mungkin email yang menjengkelkan atau bil yang tidak dijangka, berhenti sejenak, ambil nafas dan tanya diri anda, siapakah yang sedang mengalami ini? Adakah ia personaliti terhad yang diprogramkan untuk bertindak balas dengan ketakutan dan tekanan? Atau adakah ia kesedaran aku adalah yang tidak terhingga, yang hanya memerhatikan satu bentuk tenaga sementara yang muncul dalam medannya? Jangan cuba untuk memperbaiki masalah itu dari keadaan panik. Sebaliknya, kembali kepada keadaan aku adalah. Rasakan keluasan dan ketenangan kewujudan anda. Dari ruang itu, dari keheningan itu, inspirasi dan penyelesaian akan muncul dengan mudah. Ini bukan tentang pengabaian tanggungjawab. Ia tentang beroperasi dari tahap kesedaran yang lebih tinggi. Anda masih akan mengambil tindakan, tetapi tindakan anda akan datang dari tempat kebijaksanaan dan kuasa, bukan dari tempat ketakutan dan kekurangan. Saya mahu anda mencubanya sekarang. Tutup mata anda sekejap. Rasakan tenaga di tangan anda, di kaki anda. Rasakan kesedaran yang menghidupkan seluruh badan anda. Itulah aku adalah. Komen di bawah aku adalah jika anda dapat merasakannya sekarang. Sudah tentu akan ada hari-hari di mana anda akan lupa. Ego, iaitu identity personality anda, akan cuba merampas kembali kawalan. Keraguan akan muncul. Suara di kepala anda akan berkata, ini semua karut. Lihatlah akaun bank kau, lihatlah masalah kau. Kau hanyalah seorang insan biasa. Ini adalah perkara biasa dan dijangka. Ini adalah program lama yang cuba untuk terus hidup. Kuncinya bukanlah untuk melawan pemikiran ini. Melawan hanya akan memberinya lebih banyak tenaga. Sebaliknya, perhatikan sahaja ia. Lihat pemikiran ragu-ragu itu seperti mana anda melihat awan di langit. Ia hanyalah satu lagi bentuk sementara yang muncul dalam ruang kesedaran aku adalah anda. Ucapkan terima kasih kepada minda anda kerana cuba melindungi anda. Dan kemudian, dengan lembut kembalikan perhatian anda kepada kebenaran. Aku adalah satu-satunya realiti. Semua ajaran mistik yang hebat sepanjang zaman telah menunjuk kepada kebenaran ini.
Dalam Alkitab, apabila Musa bertanya kepada Tuhan siapakah namanya, jawapannya ialah Aku adalah Aku adalah. Dalam falsafah Vedanta Hindu, konsep Brahman merujuk kepada kesedaran muktamad yang tunggal, dan matlamatnya adalah untuk menyedari Atman, jiwa individu adalah Brahman. Kebenaran ini bukanlah sesuatu yang baru. Ia adalah kebijaksanaan purba yang kini disahkan oleh penemuan sains moden. Apabila keraguan datang, ingatkan diri anda bahawa anda tidak bersendirian dalam penemuan ini. Anda sedang menyertai barisan para bijaksana dan mistik yang telah berjalan di laluan ini sebelum anda. Kestabilan dalam keadaan ini datang melalui amalan yang konsisten. Semakin kerap anda kembali kepada kesedaran Aku adalah, semakin ia akan menjadi keadaan semula jadi anda. Ia seperti membina otot baru. Pada mulanya ia mungkin terasa janggal, tetapi lama-kelamaan ia akan menjadi kuat dan automatik. Anda telah sampai ke penghujung maklumat ini, tetapi ia sebenarnya adalah satu permulaan yang baru. Peralihan yang telah kita bincangkan daripada menjadi orang kepada menjadi kewujudan adalah kunci utama untuk membuka kunci potensi penuh anda. Hentikan usaha untuk memanipulasi dunia luar. Hentikan perjuangan untuk menarik perkara kepada anda. Semua itu adalah paradigma lama yang beroperasi dari premis perpisahan. Paradigma baru ini adalah mengenai penjelmaan. Anda tidak menarik kekayaan, anda menjelmakan kelimpahan. Anda tidak menarik cinta, anda menjelmakan kasih sayang. Anda tidak menarik kesihatan, anda menjelmakan kesejahteraan. Perbezaannya sangat besar. Satu adalah tentang mendapatkan, yang lain adalah tentang menjadi. Apabila anda menjadi sesuatu, realiti luaran tidak mempunyai pilihan selain mencerminkannya kembali kepada anda. Inilah hukum resonance. Anda adalah stesen penyiaran dan realiti anda adalah penerimanya. Tukar siaran yang anda pancarkan dan lagu kehidupan anda akan berubah. Kata laluan kuantum, Aku adalah satu-satunya realiti dan segala yang lain adalah. Aku adalah dalam bentuk sementara, adalah suis utama untuk menukar siaran anda. Ia membawa anda keluar dari frekuensi mangsa dan terus ke frekuensi pencipta. Inilah hadiah yang saya ingin berikan kepada anda hari ini. Ini adalah kebenaran yang jiwa anda telah lama rindukan. Tugas anda sekarang adalah untuk tidak hanya mengetahuinya secara intelek, tetapi untuk menghidupinya setiap saat. Mulai hari ini, hentikan cubaan, mulakan keberadaan. Jika video ini telah memberi kesan kepada anda, sila kongsikannya dengan seseorang yang anda rasa mungkin memerlukannya. Dan jangan lupa untuk melanggan saluran ini, di mana setiap video dicipta dengan niat, kasih sayang dan keprihatinan yang mendalam untuk menyokong perjalanan anda, mengingati siapa diri anda yang sebenar. Anda adalah lebih berkuasa daripada yang pernah anda bayangkan. Sekarang pergilah dan jadilah kuasa itu.